Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Burung kakapo atau Stringop hebrotilus adalah spesies burung nuri unik yang hanya ada di New Zealand. Ia sangat istimewa kerana merupakan satu-satunya spesies nuri yang tak boleh terbang dan paling berat di dunia. Beratnya sahaja boleh mencecah sehingga 4 kg. Walaupun tidak boleh terbang, burung kakapo mahir memanjat dengan cakar tajamnya. Bulu badannya berwarna hijau menyerupai warna daun pokok dan mukanya seperti muka burung hantu. Sebab itulah ia kadang-kadang digelar owl parrot. Tidak seperti spesies nuri lain yang aktif pada waktu siang. Kakapo adalah haiwan nocturnal yang lebih banyak menghabiskan masa tidur di siang hari dan aktif pada waktu malam. Ia mempunyai jangka hayat yang luar biasa panjang. Dianggarkan mampu hidup antara 60 hingga 90 tahun. Populasi spesies ini menurun secara mendadak akibat ancaman pemangsa yang dibawa oleh manusia seperti kucing dan anjing. Sehingga kini, dianggarkan hanya 236 ekor sahaja yang masih hidup. Kini, burung-burung ini ditempatkan di pulau-pulau bebas pemangsa di New Zealand di bawah program pemeliharaan dan pembiakan dengan melaksanakan kawalan pemburuan yang sangat ketat.